إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعه
رب العالمين. المجلس السادس. Firman Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Surah An-Nisa. Artinya, dan berbuat ibadah oleh kamu akan Allah, yakni mengesahkan kamu akannya, akan Allah, dan taat oleh kamu akannya, akan Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan Allah itu akan suatu, yakni sama dan jeli atau khafi. Jeli ke mana yang zahir, atau yang nyata, atau yang terang-terang, atau khafi. Khafi itu maksudnya yang tersembunyi pada etikad kamu atau pada ibadah kamu. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dan qasad ia akan yang lainnya dan Allah, maka sesungguhnya telah mempersekutukan ia akan Allah pada ibadatnya, ibadah Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas rahmahnya, limpah kurnianya, hidayah taufiknya kepada kita semua, dapat hadir di dalam majlis ilmu pada malam ini, dapat kita sembahyang berjamaah dan juga duduk dengan niat i'tikaf dalam masjid sambil mendengar ilmu agama, menjadi bekalan rohani ruh kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam ni kita nak kaji atau kita nak mengaji atau kita nak mengulang kaji, nak memahami satu ayat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah, satu, wa la tusyriku bihi syai'an, dua. Baik. Maka ayat ini alhamdulillah kita selalu baca dan kita juga selalu mendengar orang membaca. Tapi begitulah kata ulama, orang yang membaca Quran ni dia hanya banyak peringkat. Ada orang yang membaca Quran tapi dia tak faham apa yang dia baca. Ada yang baca Quran, pandai baca Quran, tapi tak pandai untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Dia baca, dia dengar orang baca, semua dengar sedap, orang baca,
betul dengan makhrajnya, tapi dia tidak faham. Ada yang baca Quran dan faham Quran, tapi hanya faham zahir Quran sahaja. Yani dia faham terjemahannya, tapi dia tidak memahami batin Al-Quran. Kerana Al-Quran ni ada zahir, ada batin. Kemudian dalam batin itu ada lagi. Sehingga kata Al-Imam Al-Syaikh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, salah seorang ulama sufi, menyebut ma min ayatin min ayatil Qur'ani illa walaha sab'u ma'anin. Ma min ayatin min ayatil Qur'ani illa walaha sab'u ma'anin. Tidak ada satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran melainkan ada bagi ayat itu sab'u ma'anin, 7 makna. Jadi tentang ayatnya 7 makna ni. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dia ada 7 makna ni. Jadi kita nak ngaji 7 makna tu ke? Atau kita nak ngaji terjemahan ke? Atau kita nak ngaji makna zahir ke? Atau nak ngaji makna batin ke? Baik, kerana setiap ayat Quran ada 7 makna, 7 lapis terjemahan dia, tafsiran dia. Apa dia? Yang pertama, makna zahir. Dan zahir ayat ni apa dia? Dan yang kedua, makna batin. Apa batin ayat ini? Dia tak sama. Dan yang ketiga, isyarah. Apakah makna isyarat yang terkandung di dalam ayat ini? Dan yang keempat, irsyadat. Apakah irsyad di dalam ayat ini? Dan yang kelima, iaitu apakah haqaiq, apakah hakikat ayat ini, haqaiq, hakikat ayat ini. Dan yang keenam iaitu apakah daqaiq. Daqaiq ini yang halus, seni ayat ini. Dan yang ketujuh, lataif, lahirun batinun isyaratun irsyadatun haqaiqun daqaiqun lataif. 7 lebih tafsiran dia. Baik, maka cuba kita fikir, selama ni kita dah mengaji Al-Quran, kita dah baca Quran. Ada orang yang belajar tafsir Al-Quran, maka dia belajar ada 7 lebih. Kita tak pernah belajar kan? Mungkin kita hanya belajar translation, iaitu terjemahan saja. Tengok Quran terjemahan, tengok Quran terjemahan. Maka terjemahan tu masih lagi lafaz. Kerana terjemahan ni dia hanya tukar atau alih bahasa. Sebab tu kata orang Arab, wa man yubaddil lughatan bi lughatin ukhra fa huwa mutarjimun.
Sesiapa yang menukarkan satu bahasa kepada satu bahasa yang lain, maka orang tu dinamakan mutarjim. Mutarjim ni mana? Penterjemah. Jadi kan bahasa Arab tukar ke bahasa Melayu, bahasa Melayu tukar ke bahasa Inggeris, bahasa Inggeris tukar ke bahasa Cina, bahasa Cina tukar ke bahasa lain. Itu dipanggil apa? Terjemahan. Maka terjemahan bukan makna. Faham tak? Terjemahan bukan makna. Adapun makna ni artinya pengertian daripada lafaz. Itu makna. Al-ma'na ma'uniya min al-lafzi atau ma'qusida min al-lafzi. Suatu yang dikenaki daripada lafaz atau suatu yang dimaksudkan daripada lafaz, itu namanya ma'na. Maka malam-malam ni insyaAllah kita pelajari 3 peringkat saja, iaitu kita terima makna zahir, yang kedua makna batin, dan yang ketiga makna isyari. Yang 4 lagi itu tak belajar lagi. Irsyadat tak belajar lagi. Haqa'iq tak belajar lagi. Laqa'iq tak belajar lagi. Lata'if tak belajar lagi. Hanya kita belajar 3 itu: zahir, batin dan isyarat. Mari kita boleh tengok. Jadi tuan-tuan kena mengaji banyak lagi ya. Maksudnya kena belajar 3-5 lapis. Waktu nanti kalau ngaji sampai 7 lapis, payah pula kan. Kita ambil lapis dulu. Maka kita tengok terjemahan zahir dia. Terjemahan zahir dia kata, dan berbuat ibadat oleh kamu dunia. Wa'budullaha, berbuat ibadat oleh kamu akan Allah. Terjemah zahir. Maka secara zahirnya dalam ayat ini ada amar dan dalam ayat ini ada nahi. Yani ada satu bentuk arahan Allah, dan juga dalam ayat ini ada bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah arahan? Iaitu Allah Ta'ala mengarahkan atau menyuruhkan kita ni beribadat kepadanya saja. Maka Allah Ta'ala wa'budullah, beribadat oleh kamu akan Allah. Kita faham zahirnya, Tuhan suruh kita beribadah. Tuhan suruh beribadah. Dan di situ dapatlah kita faham bahawa kita juga diciptakan oleh Allah Ta'ala, hikmahnya supaya kita beribadah. Dan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmahnya supaya kita beribadah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali atau melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Baik, itu kita fahamnya tadi. Kemudian dalam perangan yang kedua, Allah Ta'ala tak bagi kita kita beribadah wala tusyriku bihi syai'a. Maka ayat ni namanya nahyun. Ada amar, ada nahi. Dan ada suruh, ada tegur.
Tuhan suruh kita beribadat kepada Allah. Baik, maka kita kena faham konsep amar dan nahi. Ini kaedah fiqh, usul fiqh. Kalau amrun tu mana al-amru bisyai' nahyun an diddi. Kaedahnya gitu. Al-amru bisyai' nahyun an diddi. Wan nahyu an syai' amrun bididdi. Ini bagi mustalah hadis, mustalah usul fiqh. Al-amru bisyai' nahyun an diddi. Jadi dalam ayat ini ada perintah Allah. Jadi kita pelan-pelan insya-Allah pelajari pelan-pelan. Dalam ayat ini ada perintah Allah, iaitu Allah menyuruh, mengarahkan atau memerintahkan kita ni beribadat kepada Allah. Maka ni namanya amar. Amar mana? Al-amru bisyai'. Allah Ta'ala suruh dengan suatu. Ini Allah Ta'ala suruh kita beribadat kepada Dia. Lepas tu faham daripada amar, nahyun an diddi. Allah Ta'ala larang dengan lawannya. Yani jangan beribadat kepada yang lain. Faham tak? Terfaham saya? Baik, lagi kita buat misal bagi nampak. Kalau tak nampaknya kok tak payah. Kemudian Tuhan kata, wala tusyrik bi wala tusyriku bi syai'a. Janganlah kamu mensyirikkan dengan Allah Ta'ala sesuatu. Ini nama nahyun, ini larangan. Maka kaedahnya an-nahyu anisyai'i amrun bididdi. Bila Allah Ta'ala larang jangan kita syirik, berarti Allah Ta'ala menyuruh kita ni dengan lawan syirik. Apa syirik? Lawan syirik lawan apa? Tuan-tuan saya baca sikit. Bagi tahu lawan dulu. Syirik lawan dia. Syirik lawan dia. Syirik lawan dia. Tak kena. Ayah ada tahu. Tak kena lawan. Kerajaan Tan lawan dia Medina. Itu kena. Syirik lawan dia. Tak kena. Tak kena dah. Pergi apa? Zohir tak faham. Macam mana nak faham batin? Dia kata dia nak faham, kena faham satu peringkat. Naik satu peringkat. Lepas dia tak faham mak Zohir, nak faham batin tak? Lepas nak faham isyarat lagu mana? Tak. Kena tengok situ dulu. Syirik lawannya dah tahu. Syirik lawannya tauhid. Syirik lawannya tauhid. Tauhid lawannya syirik. Macam kan lelaki lawannya perempuan. Tu lawan dia. Atas lawannya bawah. Panjang lawannya pendek. Jauh lawannya dekat. Tu patut panggil lawan. Yang berlawan ni dia. Maka syirik lawannya apa? Tauhid. Jadi dalam ayat ni Tuhan larang jangan kita syirik, berarti Allah Ta'ala menyuruh kita mentauhidkan Allah. Itu satu untuk kita faham zahir ayat ni. Tuhan sebut wa'budullaha.
beribadatlah kamu kepada Allah. Patutnya wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah. Itu. Baik tuan-tuan, kita tengok Dr. Zahir. Dalam ayat ni ada amar, ada arahan Allah, dan dalam ayat ni ada nahyul, yakni larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok mana batin dia. Dalam ni tuan-tuan, batinnya apa? Artinya kalau kita ni nak jadi atau nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala sebetul-betulnya, begitulah. Jangan dicampur adukan dalam ibadat kita itu agak sesuatu yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala saja. Pada apakah isyarat? Kita ambil sebentar lalu, kita pelajari lagi, iaitu isyaratnya. Kalau kita ni terkandung dalam ayat ini satu namanya, satu maqam yang namanya ubudiyah. Ubudiyah kan kita bilang maqam ubudiyah. Apa dia ubudiyah? Ubudiyah ni nama kehambaan atau perhambaan. Baik, itu isyarat bahawa kita ni disuruh oleh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kehambaan atau perhambaan, sebab kita hamba. Allah Ta'ala itu Tuhan, maka kita seorang hamba kena bersifat dengan sifat perhambaan, kehambaan. Maka jangan kita tak belagak nak jadi tuan. Orang kita ni dia belagak nak jadi tuan, tak mau jadi hamba. Belagak nak jadi tuan, maka belagak jadi tuan ni tuan-tuan, kita tak ada kemuliaan. Kerana dalam segala maqamat, segala maqam apakah yang paling tinggi? Maqam apa yang paling tinggi? Mungkin orang kata maqam yang paling tinggi sekali maqam risalah, maqam kerasulan. Kan Rasul ni maka lebih tinggi. Bawah Rasul itu maqam nubuwah, maqam kenabian. Kan bawah pada kenabian maqam wilayah, kewalian. Jadi wali Allah, jadi Nabi Allah, datang pada Nabi itu maqam risalah, kerasulan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga ni tuan-tuan tak tinggi lagi, kerana di atas tiga-tiga maqam ni ada lagi maqam yang lebih tinggi dan lebih ashraf, lebih mulia. Maqam apa? Iaitu maqam ubudiyah, maqam perhambaan atau kehambaan. Cuba tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut maqam ubudiyah ni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam suratul Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Adakah doa sebut subhanalladzi asra bihabibihi? Doa sebut tak subhanalladzi asra bi rasulihi? Adakah doa sebut subhanalladzi asra bi nabiyhi? Tak, tapi sebut bi'abdihi, dengan hambanya. Maqam ubudiyah, kehambaan.
Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Begitulah juga dalam suratul Jin. Wa annahu lamma qama Abdullahi hamba Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok Allah Ta'ala sebut Nabi kita dengan abdihi, Abdullahi, kerana al-ubudiyah ashraful maqamat, kerana perhambaan itu semulia-mulia maqam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, kita ambil dalil dulu. Dan yang kedua, cuba tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Hadisnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tengok dalam bab tawadhu', bab rendah diri. Rendah diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la tatruni kama atra'atin nasara Isa ibn Maryam, walakin qulu ana Abdullahi wa rasuluh. Pasal apa Nabi kita dahulukan ana Abdullahi pada wa rasuluh. Rasul itu yang kedua, yang pertama Abdullah. Nabi kata, la tatruni, hei umatku, janganlah kamu tatru. Itra ni makna al-mubalaghah fil madhi, iaitu berlebih-lebihan pada memuji. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak izin, tidak membenarkan kita para umatnya ini berlebih-lebihan memuji Nabi. Seperti mana? Kama atra'atin nasara Isa ibn Maryam, sebagaimana berlebih-lebihan puak Nasara memuji Isa anak Maryam. Bagaimana? Puak Nasara, puak Kristian, mereka memuji Nabi Isa berlebih-lebihan. Ada dua puak. Satu puak mereka memuji Nabi Isa, mereka kata Nabi Isa ni Tuhan. Itu itra tu, berlebihan. Isa bukan Tuhan. Dan satu puak lagi, mereka memuji Nabi Isa, mereka kata apa? Isa ni Ibnullah, anak Tuhan. Satu puak kata Isa ni Tuhan, satu lagi puak kata Isa ni anak Tuhan. Maka Tuhan, anak Tuhan itu panggil itra. Itra ni berlebih-lebihan memuji. Maka Nabi kita tak bagi kita umat memuji Nabi seperti mana puak Nasara memuji muja Nabi Isa alaihissalam. Faham tak? Tapi Nabi kita suruh apa? Walakin qulu, akan tetapi katakanlah oleh kamu, ana Abdullahi wa rasuluh, aku ni hamba Allah dan pesuruh Allah. Itu tawadhu' Nabi kita. Maka ulama kata, pasal apa Nabi sebut Abdullah wa Rasulullah? Kerana yang mula tersebut itu kemuliaan. Sebab itu pernah satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk, maka datang malaikat Jibril alaihissalam. Jibril kata, Allah Ta'ala baca salam kepada engkau ya Rasulullah. Maka Allah Ta'ala bagi pilih
antara dua perkara. Adakah kau nak jadi Nabi lagi seorang raja, atau kau nak jadi hamba lagi seorang Nabi? Nabi pilih mana? Kita kalau bagi itu Nabi lah, raja, Nabi. Itu hebat kan? Raja lagi, Nabi lagi. Pangkat besar. Tak, Nabi kita pilih. Aku pilih hamba lagi Nabi. Nabi hamba lagi Nabi. Itu tanggung Nabi. Nabi kita sebut hamba lagi Nabi. Jadi artinya di situ kita faham bahawa pangkat maqam ubudiyah, kehambaan atau perhambaan itu pangkat yang paling tinggi dan paling mulia. Maka tuan-tuan puan-puan, tajuk kita dalam tafsir ini ialah hendaklah kita jadi hamba Allah. Kunu ibadallah atau kun abdallah. Jadikan dirimu tu hamba Allah. Masya Allah. Kita jangan jadi hamba bagi makhluk. Maka perbezaan begitu juga. Kita manusia ni seperti mana kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathur Rahman Bisyarhi Risalatul Wali Al-Sanan. Dia kata kunu ibadallah, kunu ibadal mun'imi wala takunu ibadan ni'am. Apa beza? Jadilah kamu hamba kepada Tuhan pemberi nikmat, janganlah kamu jadi hamba nikmat. Faham tak kawan? Hamba Tuhan pemberi nikmat, satu lagi hamba nikmat. Tolong mana tuan-tuan? Kita tak tahu beza. Kita ni banyak jadi hamba nikmat, tak jadi hamba pemberi nikmat. Lalu mana beza hamba pemberi nikmat dengan hamba nikmat? Tadi itu imam baca doa lah. Tuan-tuan bahasan ada doa tu imam baca doa tadi. Ada tak kandungan apa yang kita bincangkan dalam doa yang dibaca oleh imam tadi? Sebab faham tolong bahasan. Kalau tak faham tu tak amin. Doa tak mana? Tak tu imam macam ni. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Kan ada ni. Wahai Tuhan yang memalingkan segala hal, palingkanlah hal kami ini kepada hal yang elok. Ahsanil ahwal, ahsanil hal. Itu salah satu tuan-tuan doa yang dibacakan oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu dalam Hizbus Syadzili, Hizb Bahar dia, iaitu Allahumma ja'al lana abidaka wa la taj'al lana abidal halat.
Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kami ni hamba-hambamu, dan jangan Engkau jadikan kami ni hamba-hamba keadaan. Contoh lagu mana hamba keadaan? Kita ni hamba keadaan mana? Mana? Ketika kita berada dan senang, oh kita senang. Waktu ketika kita susah, kita pun jadi susah. Jadi kita ni dipengaruhi, dikuasai oleh hal. Hal di mana? Keadaan. Hamba ni keadaan ni. Tetapi orang yang abdul muhawwil, hamba Allah Ta'ala yang membagaikan keadaan, maka la yataghayyaru walau bitaghayyuril hal, wala yataghayyaru bitaghayyuril waqti. Dia tak berubah walaupun waktu berubah, dia tak berubah walaupun keadaan berubah. Dan tambah kita ni berubah ikut keadaan. Bila keadaan mai ekonomi merosot, kita pun merosot. Mai keadaan ekonomi cerah, kita pun dia cerah. Belanja nak belanja kita gini. Kerana kita ni hamba keadaan. Mana hamba Tuhan? Allah Akbar. Mai time sakit, rasa sakit. Mai time sihat, lupa kat Tuhan. Masa sakit bawa teringat kat Tuhan. Ya Allah, 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 Allah. Masa sihat lelah, tak ingat Allah dah. Lelah habis. Kan? Kerana kita hamba hal, tak jadi ubudiyah, tak ada perhambaan hamba kepada Allah. Kerana hamba Allah ni la yataghayyar, dia tak berubah walaupun keadaan dia berubah. Waktu dia sihat ingat Allah, waktu dia sakit ingat Allah. Ni kita waktu senang tak main ngaji, masa tak senang barulah nak main ngaji. Ni hamba apa ni? Ya? Kalau hamba Allah, senang ke, susah ke, sakit ke, sibuk tak sibuk, tetap aku kena main. Sebab dia ahsanul hal. Ini maksudnya. Maka tuan-tuan perempuan, dalam ayat ini ada isyahadat, menunjukkan kepada kita bahawa kita kena berusaha meninggikan, menaik taraf atau meninggikan maqam kita, daripada tak tenang kepada tenang, daripada nak tenteram, tenang dengan Allah. Nanti kita belajar kun ma'allah, adalah kita bersama Allah, insyaAllah. Maka kita akan tenang, tenteram. Baik. Ini sebenarnya lalu untuk kita nak memahami. Maka syarat untuk kita nak jadi ubudiyah bersifat dengan sifat kehambaan ini, tentang pertama kita kena beribadat kepada Allah. Apa makna ibadat kepada Allah? Yakni, tengok, yakni mengesahkan kamu akan Allah. Baik. Jadi mentauhidkan Allah. Isa itu mana tauhid? Kita mentauhidkan Allah. Jadi tuan-tuan, maka di sini kita dapat faham dah bahawa seorang itu nak jadi hamba Allah, dan seorang itu nak bersifat dengan ubudiyah, sifat kehambaan, maka tak dapat tidak, dia kena tauhid pada Allah. Kalau tak tauhid, tak ada ubudiyah. Kena tauhid pada Allah.
Baik, atau kena buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertauhid. Ayat mana? Dalam Al-Quran ayat manakah yang Allah Ta'ala suruh kita bertauhid? Siapa? Dalam surah Muhammad. Dalam surah Muhammad ayat apa? Surah Muhammad ayat mana? Iaitu ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat tu, dua ayat tu bagi at-tauhidu matlub. Tauhid kepada Allah itu disuruh, dituntut oleh Allah. Allah Ta'ala tuntut kepada kita hamba-hambanya ini mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Baik, kalau kita bahaya tu jadi panjang, tapi tak apa, sikit-sikit. Cuba tonton tengok kenapa dalam ayat itu Tuhan sebut fa'lam. Ketahui olehmu. Tuhan tak kata fa'taqid, i'tiqad olehmu. Tuhan tak kata juga fatizim, jazam olehmu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. I'tiqad olehmu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi Tuhan kata fa'lam, ketahui olehmu. Faham situ? Bahawa tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita nak tauhid kepada Allah Ta'ala bukan pakai i'tiqad buta tuli gitu ya. Bukan kita nak pakai jazam putih lagu dia, tak boleh. Nak i'tiqad, nak jazam, kena tahu dulu. Sebab itu tuan-tuan, fa'lam, ketahui olehmu. Boleh tak kita tahu kalau kita tak belajar? Artinya kena belajar dulu. Kalau kita belajar tak kena, tak tahu juga. Kena belajar tu kena muafakat. Di situ kena cari guru. Tuan-tuan jangan buat mudah ni. Baik. Jadi kita belajar daripada guru sampai kita tahu. Apa makna tahu? Yakni sampai kita faham. Yakni Allah Ta'ala bagi faham. Atau belajar sampai faham oleh ilmu. Tu bahawa nama dia akan datang tauhid dalam hati, bahawa datang pegangan dalam hati, bahawa akan datang jazam, putus, tidak ada syak, tidak ada dhan, tidak ada wa', tapi datang yaqin. Ini ditafsirkan oleh ulama, al-ilmu fa'lam, ana ilmu bermakna al-yaqin. Apa makna yaqin? Ma la yahtamilu an-naqidha, perkara yang tidak ada lawan. 100 tak ada lawan. Kalau 99 tu ada lawan, 99 lawan 1. Ni nak 100% al-mi'ah fil mi'ah, 100%, 100%, al-mi'ah fil mi'ah, 100%, tak ada lawan banyak.
Dia macam tu. Baik, jadi yang pertama sekali kita tak nak panjangkan, syarat nak dapat maqam ubudiyah, maqam kehambaan, iaitu pertama dia kena tauhid, satu, mengesahkan dan taat oleh kamu akan Allah. Itu kita tafsirkan dua, yakni kita mengesahkan Allah, kemudian kita mentaati, buat segala perintah yang Allah Ta'ala perintahkan, dan kita tinggal segala apa yang Allah Ta'ala tinggalkan. Lepas tu yang kedua, Tuhan kata wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya Allah akan suatu. Betul. Mempersekutu ni panggil apa? Syirik. Maka syirik lawannya tauhid. Ingat tak? Syirik lawannya tauhid, tauhid lawannya syirik. Maka syirik lawan tauhid ni, kalau ada dua perkara ni tak boleh berimbun, dia kena ada salah satu. Bila ada tauhid, syirik tak ada. Bila ada syirik, tauhid tak ada. Kerana syirik dengan tauhid ni adalah dua yang berlawanan. Kaedah ad-diddani la yajtami'ani, dua yang berlawanan tidak berhimpun keduanya. Dia kena ada salah satu. Bagi ada tauhid, jangan ada syirik. Baik, baru ada harapan masuk syurga. Kalau gitu tuan-tuan, syirik ni ada berapa? Kita ambil tahu dulu, syirik ni ada berapa? Tu dapat sama ada, yakni sama ada jali atau khafi. Syirik itu sama ada, itu namanya ta'mim bagi syirik. Syirik itu sama ada syirik jali atau syirik khafi. Syirik jali itu maksud syirik yang nyata, yang zahir, yang terang. Seperti mana? Seperti sembah berhala, sembah bulan, bintang, matahari dan selainnya. Itu syirik jali. Maka itu kita tak kan, kita tak sembah berhala, kita tak sembah dokong, kita tak sembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Jadi yang kedua, ada syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi. Ni tuan-tuan, ni kita ada ni. Kalau seorang tu dia tak sembah patung, dia tak sembah berhala, dia tak sembah pokok kayu, tak sembah bulan, matahari dan lainnya, tetapi itu lepas. Tetapi adakah syirik khafi ni di depan? Yang ni kita kena kaji. Saya tambah kalut sini, nak terang satu-satu. Kita tak sembah berhala, alhamdulillah. Tapi kita sembah juga berhala. Ke mana pula? Tak sembah berhala, tapi sembah berhala. Nak ke mana? Ini bahasa dah. Tak sembah berhala, tapi sembah berhala. Betul. Kerana mengikut perkataan Mufti Asy-Syafi'i, Mufti Mekah zaman dulu, iaitu Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ni Mufti Mekah, Madhab Syafi'i dulu di Mekah, masyhur alim. Dalam kitabnya beliau tulis satu kitab namanya Taqribul Wusul.
litashil al-wusul ila ila ma'rifatillahi wa rasul. Beliau kata berhala ni ada dua. Berhala ni ada dua. Pertama, berhala hissi. Yang kedua, berhala ma'nawi. Berhala hissi maksudnya berhala yang boleh kita dapat dengan panca indera zahir. Anak tu patung duk sembah. Berhala patung tokong semua tu berhala hissi tu. Pokok kayu, bulan bintang, depa duk sembah tu berhala hissi. Maka yang tu kita tak sembah. Tak ada dah orang tak sembah dah kan. Yang kedua, berhala ma'nawi. Berhala ma'nawi ini pada makna, tapi tak boleh dapat dengan mata kepala. Kita tak boleh tengok, kita tak nampak, tapi kita boleh faham apa berhala ma'nawi. Berhala ma'nawi ni tuan-tuan, dia lebih halus, lebih kecil, tak boleh tengok. Berhala ma'nawi ni makhluk, kita tak dapat lihat kerana kita terhijab. Pada ma'nawi ni apalagi cinta kepada dunia, lagi berhala ma'nawi, apalagi syaitan, lagi apa lagi, itu berhala ma'nawi. Duk takut kat syaitan, duk takut ke hantu malimah dan sebagainya. Takut kat tu, kat ni tu. Yang ni namanya syirik khafi. Maka syirik khafi ni tuan-tuan, dalam kajian ulama tasawuf adalah batu penghalang yang paling besar untuk kita sampai kepada Allah. Seorang itu tak boleh sampai kepada Allah kalau dia ada syirik khafi. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidak beriman oleh kebanyakan mereka itu dengan Allah, melainkan mereka masih lagi syirik dengan Allah. Tengok, banyak orang beriman ni masih lagi syirik. Itu yang kata lepas pada syirik, tak lepas pada syirik. Kita lepas daripada syirik khafi, syirik jali. Kita tak sembah berhala, kita tak sembah tokong, kita tak sembah apa tu, tapi kita ni menyembah orang panggil berhala ma'nawi. Maka tuan-tuan, tu satu dalil. Di sini Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi radhiyallahu anhu, kitabnya Khamratul Han, syarah bagi risalah Wali Arsalan, dia kata ayat ni sarih, terus terang menyebut kata syirik tu adalah syirik khafi. Maka syirik khafi ni lagu mana tuan-tuan? Tuan-tuan dengar baik-baik, kita kaji pelan-pelan, kita berhati fikir. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut asyirku fi ummati akhfa min dabibit namli. Asyirku fi ummati akhfa min dabibit namli
walau bisafati. Nabi kita sebut syirik pada umatku itu terlebih sembunyi daripada merangkak atau berjalannya seekor semut yang kecil di atas batu pejal yang besar. Cuba tengok, seekor semut yang kecil, kita faham. Kalau bahasa kita ni, semut yang paling kecil sekali semut apa? Takkan dia rumah tuan-tuan tak ada semut. Kalau tak ada semut, cuba betul sikit, ada ubat yang tak ada semut. Kalau ubat tu tahu betul, kita nak ambil betul, tak mau bagi dia syirik, nanti lu. Sebab Nabi sebut akhfa. Akhfa terlebih sembunyi min dabibin namli bisafati, terlebih sembunyi daripada merangkak atau berjalannya seekor semut di atas batu pejal yang besar. As-safat, sad fa alif ta, safat makna batu pejal yang besar. Jangan baca sifat. Sifat tu mana sifat? Ini safat. Sebab bahasa Arab ni dia berubah baris, maknanya berubah. Ini safat, sifat lain. Ini al-safati, batu pejal yang besar. Maka kita nampak tak semut kecil duduk jalan atas batu pejal besar? Nampak tak? Tak nampak. Maka macam tu syirik khafi ni duduklah hati kita, kita tak nampak. Ini yang Allah Ta'ala sebut ni, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tak beriman kebanyakan mereka itu dengan Allah, melainkan mereka masih lagi syirik dengan Allah. Kita tak nampak. Maka tuan-tuan, itu satu hadis. Kemudian bila kita tahu, cuma saya nak bagi pembayangkan, bila kita tahu lagu tu, bagaimana kita nak mengatasinya, nak mengubatinya, nak menghadapinya, supaya kita ni jadi hamba Allah, benar-benar bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan pada ayat ni, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ni perintah Allah ni. Wa'budu fi'il amar. Maka amar tu mana? Arahan, perintahan, surahan. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala arah kita mentauhidkan Allah. Tengok bagaimana bahaya. Macam ni lah. Masa lanjut sikit lagi. Pertama sekali, kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebut, ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Qila wa ma kayfa nattaqihi ya Rasulullah? Qulu Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bihi shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Maksudnya, wahai umatku, takutlah oleh kamu akan syirik ini, kerana syirik ini lebih tersembunyi daripada seekor semut yang berjalan di atas batu pejam besar.
Lalu sahabat bertanya, qila kaifa nattaqihi ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana kami nak peliharanya, kami nak jaga syirik khafi ini? Nabi kita jawab, qulu, kamu baca doa ni. Tuan-tuan, amallah doa ni, insya-Allah. Tak ada syirik khafi dalam hati kita, baru kita jadi hamba Allah, baru dapat sifat perhambaan Allah. Itu doanya, Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bihi syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Itu ya. Ada tak? Sekali lagi saya ulang, Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bihi syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kami berlindung denganmu bahawa kami syirikkan dengan apa yang kamu tahu, kami tahu, dan kami minta ampun kepadamu bagi sesuatu yang kami tak tahu. Tak tahu itulah syirik khafi. Minta ampun kepada Tuhan. Maka seorang tu bila lepas daripada syirik khafi, maka dia jadi ahli tauhid. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, baru dinamakan dia muwahhid haqiqi. Orang yang bertauhid dia sebenar-benarnya pada Allah. Bukan bertauhid ni ngaji kita tauhid tapi duk syirik. Bukan orang bertauhid ni mengaji kitab Al-Qur'an khatam 10 kali tapi duk syirik. Itu bukan tauhid. Tauhid ni ialah orang yang tidak ada dalam hatinya syirik. Maka orang ni masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa man yushrik billah waqad harrama alaihi al-jannah. Siapa yang syirik dengan Allah, maka Allah Ta'ala mengharamkan atasnya syurga. Tak dapat syurga kalau ada syirik. Tuan-tuan, hadirin hadirat, kita semua nak syurga kan? Kata jangan bagi ada syirik, tapi jadilah hamba yang mentauhidkan Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikut peranan pesanan Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu satu cara. Ada lah cara lain lagi. Ada cara yang kedua. Nak bagi hilang syirik khafi ni, tuan-tuan kena mengaji tauhid. Ilmu tauhid ni jangan buat mudah, jangan buat loi kan. Malam ni di masjid tu baca kitab apa? Baca kitab sifat 20. Tak mau bi ngantuk ngaji. Malam ni di masjid tu baca kitab buat sirah. Ni best. Buat politik. Ni best. Kita buat mudah. Patutnya di masjid tu orang kita tauhid, kita pergi dengan kaitan nak melepaskan diri kita daripada syirik kan? Takut lagi aku ni ada syirik ni, ada syirik, tak masuk syurga ni. Tuan-tuan tengok ayat tu surah Maidah, wa man yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah. Tu tak ingat ayat apa, mesti ingat surah Maidah. Siapa yang syirik dengan Allah, Allah Ta'ala haramkan
ke atasnya syurga. Tak boleh masuk syurga. Tengok. Jadi tuan-tuan, puan hadirin hadirat, kalau ada pengajian tauhid, ngajilah. Tetapi tauhid ni dia ada dua. Ada tauhid zahir, ada tauhid batin. Dua-dua kena mengaji. Tauhid zahir untuk melepaskan diri kita daripada syirik zahir, syirik jali. Tauhid batin untuk melepaskan kita daripada syirik khafi. Dua-dua tauhid dengan ni jalan-jalan sana. Kami tak pernah dekat ada tauhid zahir. Tauhid batin ni mana? Tauhid zahir tu tauhid sifat 20. Nak kita ngaji wujud, idam, maqad, belajar ni. Itu lepas daripada syirik zahir. Tauhid batin iaitu kena mengaji tauhid 4. Tauhid 3 pun tak boleh ngaji. Tak ngaji tauhid 4 lah. Dah tauhid 1 ya. Tauhid tu 1 ya. Cuma bahagian dah tu dia nama ada tauhid af'al, ada tauhid asma, ada tauhid sifat, ada tauhid zat. Satu ya, mengesahkan Allah pada perbuatan Allah, mengesahkan Allah pada nama Allah, sifat Allah, zat Allah tu ya. InsyaAllah. InsyaAllah kalau tuan-tuan mengaji ni, InsyaAllah baru kita jadi hamba Allah sejati. Nanti lah kali kita orang ni. Situ sama ada jali atau khafi pada etikad kamu atau pada ibadat kamu. Situlah dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Situ dulu insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة وجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.